Hey, what up guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, kita nak pergi hantar motor ni dekat Kepong untuk memulanginya. So, it's been a good 3 days dengan motor ni. So, harap ada peluang lagi, nanti kita boleh buat in-depth review lah. Bulan puasa ni tak boleh nak setting ride jauh-jauh sangat, lemau tu. So, kita bersama lagi dengan Honda CB650R ni, E-Clutch version. Bagi aku kan, kalau nak jalan jauh dengan motor ni memang tak ada masalah. Memang dia punya keselesaan ada, riding position pun best. Nak tarik 2-3, aku try tarik 2-3 lah. Sebenarnya dia boleh je lagi. Untuk yang tanya kan, ada ke feeling macam QS? Dia memang actually ada je quick shifter. It's a QS lah ni. Feeling dia sama je. Cuma E-Clutch ni dia beri dekat tu je lah, sensation macam kau ni tak ada, kau tak perlu tarik clutch lah bila dekat dalam trafik. Handling memang mantap. Ni dijagakan memang akan jam gila lah dekat depan Angkasa Puri tu. Woohoo! Tapi still lah, aku kalau motor kelas ni dah biasa kan, bila nak ni kita tarik kelas kan. Bila contoh nak slow down, kita tarik kelas sikit. Kalau nak drop gear apa semua kan. Macam aku cakap motor ni, E-Clutch ni dia membantu. Dia bukannya take away your joyness of riding. Dia membantu kau. Motor ni bagus untuk beginner dan orang yang memerlukan kesenangan sikit lah, kemudahan sikit. Dia bukannya ada yang cakap buat penat ambil lesen besar, bawa motor auto. Habis orang-orang yang pakai skuter tu sekarang skuter pun sekarang dah 400cc, 300cc. Tapi ya, hari tu aku dah try bawa CB650R yang version naked tu. Yang tu dia macam clutch dia ada free play sikit. Macam ni kan, contoh kalau aku ni sekarang dekat manual kan, kalau kita nak tarik ni dia tak ada tak ada feeling. Dia dekat gear 1 tu macam clutch putus lah, 1-2 macam clutch putus. Dekat sini lah kegunaan dia. Depan ni apa? Pak dapur bro. Pak dapur bro tu depan. Nampak kecil pula ZS25 ni. Tapi smart smart Tapi kalau nak ikutkan dari segi riding position, motor ZS25 ni lagi ni dia nampak lagi besar depan tu. Nampak tangki dia lagi lebar. Macam motor ni dia lebih meninggi sikit. Ini kegunaan E-Clutch. Dah tak payah nak tarik kelas kan. Macam ni lah, just kawal throttle je. So tak penat lah kalau kau nak bawa motor fairing kan. It's a very nice combo. Macam ni pun tak payah tarik kelas lagi. CBU Thailand harga bawah 50, aku rasa ngam lah. Ngam sangat lah. Masih ada motor bawah 50 sekarang. sebab
Sebab 09 before pun dah 60 lebih tu, 59 dekat 60 lah on the road. So aku suka lah dengan harga ni, masih lagi maintain. Macam dia just naik 3,000 je. Sebab dulu aku memang nak pakai CB 650R tu, tapi ni kan queue time lama sangat. Depannya ada Elegant EX. Selalu bulan puasa aku pakai motor ni. Kalau kau check Exact MV Elegant, memang akan ada lah. Wow, laju pak dapur tu. Mantap. Sini memang jam lah, tapi kita akan ke kiri. So aku stay kiri ni je. Struggle weh. Weh, kereta keranda pula. Kereta keranda, kereta mayat. Tapi stay lah kalau dalam jam, macam kalau nak senang pakai clutch lagi lah. Macam tadi tu kan, rasa macam senggut-senggut sikit. Aduh, hai. Asap hitam. Masuk highway. Mantap. Woohoo! Kalau tak puasa ni boleh genting dulu ni. Kalau bukan bulan puasa lah, bukan tak puasa. Mantap. Dah tak boleh nak tarik-tarik lah, dah jam kan. Kau tengok depan tu. Okay, tak apalah. Dapat merasa juga iklan ni lama lah aku nak try review. Since dia announce hari tu, aku dah macam, oi, menarik ni kan.
Tapi memang it's a teknologi yang sangat menarik. Dia memberikan pengalaman riding motor yang bagi aku, kalau kau rasa macam tak nak guna, kau boleh disable or ignore benda ni. Kalau rasa nak pakai, it's a good win-win situation. Macam certain model tu dia dah keluarkan, memang motor tu tak ada lever clutch langsung. Kau just pakai toggle macam ni, lagi susah. Sangat enjoy dalam jam. Tapi bahaya kalau kau dah dapat keselesaan macam ni. Nanti kalau nak tukar kan, seram tu. Aduh, apa, jalan kosong je Mat. Bagi aku kan, motor ni semua orang boleh bawa. Budak kecil pun boleh bawa. Tapi bahaya lah kalau naik 2 orang ke apa. Kalau ride ramai-ramai, orang pulas atau aku risau lah. Sebab kalau motor biasa ada kelas yang kita boleh tarik. Lepas tu kalau kita lepas kelas memang tak jalan kan, memang dia lock terus. Paling-paling pun tombang jatuh bodoh je. Kalau macam ni, kalau orang pulas lah, memang berjalan lah. Wah, bau kopi sedap lah. Motor apa depan ni? Pocket besar MT-09. Tengok lampu tahu lah. Okay, pakai tracksuit, tak ada glove, pakai slipper. Style. Okay guys, sampai sini dulu kita punya pengalaman bersama dengan Honda CBR 650R. Nakal dia. Tunggu kita ambil MT kita balik. Minyak dia save juga lah. Masa kau ambil itu berapa lah video kau tengok awal-awal kan. Rasa dalam 1100. Engine tak panas walaupun idle. Adalah rasa tapi tak ada lah ketara sangat. Tapi tak sure lah engine guard CB650R yang lama tu boleh ngam ke tak dengan model ni. Sebab ada iklas, maybe kena cabut iklasnya dulu ataupun kena modi sikit lah. Ok guys, sampai sini dulu kita punya pengalaman dengan Honda CBR 650R. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Okay, anything korang just stay tuned for more videos. And ciao, assalamualaikum. Belum buka lagi Mat.